Welcome back dalam lipat je. Dah ada Azia. Ni kita nak servis. Kita guna penyedut ni lah. Kita kecil. Sedut tu. Kita dapat sedut dia. Buka. Kita letak ni. Kita set up lah. Dia cara nak guna dia, kita pump lah ni. Dan terus tekan. Dia yang paksa dia dekat bengkok di situ. Kita turun, dah sangkut tu dah cukup. Itu kita pump. So sekarang minyak kat bawah ni je, paras ni. Lebih kurang kat sini tadi lah. 0.5 liter atas sikit. Nah. So nanti kita tengok berapa liter dia dapat sedut. Tengok dah. Okey, sedut dah. Second tutup ni kalau kita buka ni, dia. Kalau dekat bengkel nak cepat boleh je pakai angin. Kos macam tu lah, tadi 0.5 liter. 1 liter. Kalau kat sini sampai 1.5. So dalam takkan 1 liter minyak dia kan. Nombor 9 di sini. Dah agak bawah dia. Flywheel seal ni. Okey. Memang minyak enjin dia kurang ni sebab bocor flywheel seal tu. Jangan lengah-lengahkan servis. Fit it right. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang.